nak pergi umrah, nak pergi DIY ke ikut travel agent? Soalan yang selalu orang tanya. Kami cadangkan pergilah dengan travel agent. Kalau pergi umrah secara DIY, urusan ibadat kurang nak dijaga dengan baik, itu sangat kurang dan sangat susah. Tapi kalau pergi dengan travel agent, sangat-sangat mudah. Satu. Yang kedua, itinerary program yang sangat-sangat menarik. Contoh kami di Mursyid Al-Haramain Travel Tours, kita dah hampir 13 tahun buat 20 tempat lawatan. Kita dah buat hampir 13 tahun juga, kita dah buat 3 kali Masjid Quba. Pergi 3 kali Masjid Quba. Kalau orang yang dia DIY, kita tak kata semua. Ada yang tahu fadilat, alhamdulillah. Tapi ada orang dia tak tahu. Nabi sebut, man tatahhara fi baitihi thumma ata Masjid Quba fa shalla fihi kana lahu ka'ajri umrah. Siapa yang ambil wuduk pada tempat tinggal dia, pergi Masjid Quba, solat 2 rakaat, dapat pahala umrah. Kita buat 3 kali Masjid Quba untuk nak emphasizekan sunnah Nabi SAW ini. Dan kita buat lawatan tempat, banyak tempat lawatan. Antaranya kita pergi ke kubu Urwah bin Zubair, kita pergi ke kubu Ka'ab al-Ashraf, kita pergi ke Masjid Jumaat, kita lalu Masjid Jumaat, kita pergi ke Wadi Aqiq dan macam-macam tempat lagi. Nilai tambah untuk 2026 ini, kita bawa tidur di Taif, tempat hijrah Nabi SAW. Selalunya orang pergi balik, tapi kita pergi tidur di Taif selama 1 malam. Dan kita ada lawatan ke Al-Ula Madain Saleh, kita pergi ambil ibrah di sana tentang bagaimana kaum ini mereka bina bangunan daripada gunung yang sangat-sangat besar. Sebab tu, kalau tanya saya, nak pergi umrah DIY ke, nak pergi umrah, ikut travel. Ikut travel itu sangat-sangat baik. Kalau nak buat ala-ala DIY pun, hubung saja travel agency, hubung kami, kita buat secara private. Nak susun bagaimana, at least semuanya terjamin. Hotel terjamin, flight terjamin, transport terjamin, keselamatan terjamin, kesihatan pun insyaAllah sangat terjamin. Sebab kita ada petugas di Mekah dan di Madinah untuk bantu tumpuan juga insyaAllah ta'ala. Hubungi kami segera. Moga-moga Allah murahkan dan mudahkan rezeki tumpuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.